telur mah. Hai guys, selamat datang ke JT Channel. Okay, pagi ni aku nak share korang cara bagaimana kita nak recharge coin, okay, TikTok dengan harga yang murah. Okay, cara ni actually aku baru tahu juga, sebab itu aku ada masuk satu live ni. Dia beritahu macam mana cara-cara kita nak dapatkan coin, recharge coin TikTok dengan harga yang murah. Alright. Selama ni aku memang beli dekat live je geng. Aku beli dekat live je. So aku beli dekat live, harga dia sebenarnya mahal daripada daripada cara yang orang tu share lah. So cara dia nak dapat yang murah, korang jangan top up dekat live tau. Korang jangan top up dekat live TikTok. Okay, live TikTok tu jangan masuk top up dekat situ. Yang recharge kat situ. Tapi cara dia, korang just pergi ke Google search. Google search, korang type recharge account TikTok, recharge coin TikTok. Lepas tu korang masuk je. Okay, so dia akan keluar macam ni. Korang login. Bila korang login tu, korang masuk lah, quick login with TikTok, ataupun dia ada QR kalau kita nak masuk dekat laptop kan. Kalau kita nak recharge ke laptop, korang QR. So login dekat TikTok. Okay, so sekarang dia dah login. Okay, dia akan keluar lah harga-harga coin TikTok yang dekat browser ni. Okay, macam ni nampak. Harga dia memang murah. 30 coin ni RM1.55. Kalau custom, kalau 100 coin, korang just bayar RM5.09 je. So kalau dekat kalau kita beli dekat live, harga dia lain tau, mahal. Harga dia lagi mahal daripada ni lah. So macam 139 coin, tak silap aku dalam RM9 lebih. So yang ni 100 coin RM5. Murah lah, nampak? 550, RM27. RM28 lah kan. So korang recharge je kat sini dan korang bayar lah. Contoh buy ni melalui online banking, mana-mana payment yang ada. So korang recharge je, dan bila korang dah successful kat sini, dia akan automatically masuk dekat kita punya coin TikTok. Okay, itu je guys. Kalau nak murah, korang kena beli dekat browser, dekat Google. Jangan beli dekat live TikTok. Live TikTok memang mahal harga dia. So selama ni aku beli dekat live TikTok, memang rugi lah. Sebab yang untungnya TikTok lah kot kan. Kita lah rugi yang selalu beli coin. Okay. Okay guys, itu saja aku nak share untuk hari ni. Thank you for watching. Bye bye.